tak percaya kan sebab saya. Ni. Adik. Nama apa dia? Adam. Adam. Cakap hai. Adam. Cakap. Panggil Siapa ni, Daddy. siapa? Siapa Daddy? Adam dah ada Daddy, Adam. Belum. Mana kawan? Okay, Adam. Baik, Adam. Ada Daddy gila dah. Dia tak nak daddy. Oh, dia tak nak Daddy Akak boleh nak kahwin kan? Kenapa persoalkan benda tu kali kedua? Nampak akak one two. Bila masa ya? Akak ni camlan dah. Ada apa? Bila akak nak kahwin tak? Takkan one two. Nanti dululah. Jodoh tak ada lagi. Oh, iya ke? Okay, bila nak kahwin? Saya dengar cerita tahun depan. Saya hari Sabtu. Tak, saya dengar cerita tahun depan. Tahun depan insyaAllah lah. Dalam tahun depan tak tahu lagi jodoh kan. Orang kata Buat dekat mana? Dekat sini ke dekat sana? maksudnya Dekat Baling ke dekat KL? mestilah buat kat Baling. Ya. Takkan nak buat ni. Mesti buat kat Baling. Kat Baling ni saya invite abang-abang kakak saya semua. Faham. Saya buat macam rumah terbuka. Siapa datang. Macam tu lah. Pelan-pelan orang kata kan. InsyaAllah perancangan saya kan. Mestilah kita ada planning betul. Betul. Macam tu lah. Tapi sekarang ni dah ada planning belum? Dah ada dah planning saya. Planning saya sekarang. Sebab tu lah buat badan. Faham? Tak ada. Badan tak kisah pun. Kalau macam gini pun jenuh tepis sekarang ni. Dah kepis Tak, bukan jenuh tepis. Oh. Maksudnya, yelah kan. Badan macam ni pun saya okey dah saya sekarang. Nampak je macam ni. Dah ketul-ketul. Biasa ni. Sebab saya sekali, saya kalau anda kata pergi pun, saya bukannya belajar basic dah. Saya memang dah up dah. So, saya pergi angkat yang 50 kilo ke atas. Belah papak riak. Bukan riak. Tapi betul sebab saya dah bukan permula. Saya bukan pemula. Saya memang dah lama dah main gym kak. Lepas tu? Nak terus start 50? Start 50 lah. Maksudnya start 50 kilo tu saya macam itu lah. Ikut jangan riak sangat boleh? Bukan riak. Sebab kalau ikutkan kak, macam orang-orang yang 1M followers ni memang angkat 50 kilo. Tak payah belagak. Alhamdulillah. Rezeki kan? Tapi itulah jangan belagak sangat tiba-tiba 1M. Tak belagak Itu belagak namanya. Tadi tengah borak apa sebenarnya? Tiba-tiba 1M ni? tak adalah. Cuba bagi tahu. Bagi tahu je kak. Akak berapa Tiba-tiba. kak? Akak baru 23 Tak apalah. Ambil sikit lah kat saya sikit. 23 kan? Tapi kan awak pernah cakap kita ni bermula daripada mana? Selalu tengok live saya jugalah maksudnya. Okey, faham. Tak apalah. Tengok je kak. Tak ada masalah. Boleh je. Terima kasih support saya. Kan pernah cakap kita ni bermulanya daripada mana? Daripada zero. Sekarang ni saya tengah buat apa? Mulalah. Faham. Tapi insyaAllah. Tapi itulah lain kali jangan riak sangat. Saya riak tadi saya minta maaf Tiba-tiba 50, tiba-tiba 1M. Tak adalah. Biasa-biasa je. Saya akak jaga diri elok. Saya minta diri dulu. Semoga akak dimurahkan. Jaga diri elok Jaga rumah tu, okey? Baik. Salah silap minta maaf Okey. Assalamualaikum. Salam. Ya, tengok. Assalamualaikum kak. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak kat mana kak? Kedai. Akak kedai. Akak makan dah? Tunggu makanan. Tunggu makanan. Akak dengan siapa kak? Kawan. Kawan. Nak tengok kawan boleh kak? Boleh tak? Kau ya? Apa nak? Nak. Tengok nak. Nama apa tu? Nama kau apa? Dia malu lah. Aduh, akak teman saya cik bubu je boleh kak? Tak nak lah. Akak accept je kak cik bubu je. Aduh. Dia nak cik bubu je kak. Selamat kak? Nampak sini macam tikus ke? Tak. Nampak selamat kak? Akak pernah dengar lagu Selambak? Tak ya. Hari tu dah nyanyi dah kan? Ini dah. Okay, baik. Ikut sekali ya? Okay, faham? Akak makan apa kak hari ni kak? Ni. Kita Mi. mi. Tak kita kalah dul. Kita cik bubu ni dul. Kita boleh kalah. Kita kalah kali 2 dul. Kita kalah dul. Kita cik bubu Baik. Sabar dulu. Tengok, dorang ramai. Tak boleh lawan lah kita. Tak bagilah kita cik bubu. Syak, terima kasih Syak. Bubu juga. Apa dia? Tak, awak bukan main fikir pun. Awak dah ni, awak kan doktor.
Saya nak bubur juga. Tak payah awak doktor. Boleh lah. Tak payahlah. Boleh lah. Tak payahlah. Sabarlah. Tentulah kali 3 ke dulu. Kali 2 ke. Janganlah solid point macam ni. Sabar. Awak duduk KL, awak tahu tak segambut kat mana? Apa tu? Segambut. Tak. Segambut kat mana kata? Segambut bukan Johor ke? Tak, segambut ada kat KL. Segambut KL ke? Segambut kat mana guys? Bukan kita. Segambat. Segambut. Kalau anda kata naik highway, kalau naik highway Duke dekat Duke ke apa Johor lah. Tak, ni kat KL, segambut KL. Segambut kat Perak. Naik Duke dekat kan? Duke dekat, okay, baik-baik. Saya tanya je sebab saya ada kerja ni sikit. Aku yang duduk KL. Jalan Kucing, KL ke? Dua tu saya kata komplit ni kita. Tak tahu saya sebab saya ada kerja sikit kat segambut ni. Oh ya. Lat, terima kasih Lat. Lat, tak Lat lari tamplum. Lagi sikit dulu. Lat dah nak komplitkan dulu. Dekat sebelah Mongkiara. Oh ya guys. Jalan Duta. Oh ya. Oh. InsyaAllah sebab saya ada kerja sikit kat segambut. Awak ni. Dia tak ada lagi. Saya bagi 900 dulu. Kali 2. Kali 2. Selamat bukan guys. Kali 2 ni. Kita kena cek bumbu ni. Macam mana tu ada kerja kita guys? Macam mana ada kerja kita ni? Kita nak dapat bumbu macam mana ni? Kita cek bumbu dia bang kakak. AKM Motor, terima kasih. Arwan, terima kasih. Kita cek bumbu. Jaguar X, terima kasih. Dia kejar kita ni. Kita cek bumbu ni. J, terima kasih J. Kita cek bumbu J. Dia 10,000 ni. Kita cek bumbu ni. Macam mana? AKM Motorsport. Macam mana ni? Dia ada boyfriend ke? Alamak. Weh. Kita cek bumbu ni. Afzal, terima kasih. Macam tu je kita. 17,000 Dol. Dol, channel Dol. Dol, channel Dol. Kita cek bumbu Dol. Dol. Rame-rame Dol. Afzal, terima kasih Afzal. Apa cerita ni? Kita kalah Dol. Dia duduk Sultan Dol. Kita cek bumbu ni. Alamuit. Tak ada bumbu kita. Aduh. Tetes skrin boleh bang tak? Relax Rin. Aku pula relax. Awak cik bubu. Bukan nak lawan. Cik bubu ni. Dia pula cik bubu kat aku masalah ni. Takkan 1M kita kalah. Dul. Mana nak letak muka Dul? Kita 1M kalah. Kalau ada bubu kau letak 30 second Dul. Macam mana ni? Kuat kita ni Dul. Mana kita dah? Tetek sikit boleh? 1M kalah. Aduh, macam mana ni? Kita 1M pun kalah ni. Lu mata kat Akib, Apip, terima kasih. Akib ada. Sama-sama dengan Akib. Backup Akib guys. Backup Akib belakang. Tap skrin dah bangga. Kita ada 9,600. Kita cik bubu. Kan? Dia yang menang ni. Bercerita ni. Malu. Malu ni 1M lah. Tak ada 1M lah. Guys, siapa ada bubu Budak-budak saya ada bubu tak? Siapa ada bubu kat live saya Buka je lah. Macam mana ni? AKM. Sikit lagi dulu. Kita sikit lagi ni. Dek, kawan-kawan. Kawan-kawan, abang-abang, kakak. Okey, ada kali 3. Ada kali 3. Boleh lah ni, kali 3. Let's go, bang. Syarifah, sikit lagi. Ada yang kita kalah. Sikit lagi. Dia makin kita. Alamoy. Kuatlah dia. Aku tak ada cik bubu kat dia lah. Tak ada cik bubu lah. J, terima kasih J. Allah, aku nak cik bubu J. Terima kasih J. Syab, AKM, Jaguar, Izmat, Afzan, Afiq, Fitri, Leku, Arwan, turun. Ina, tak ada cik bubu lah kat awak. Awak kuat lah. Hong Kong. Kerja Hong Kong. Tak, kita orang cik bubu apa pasal kau kuat sangat Ya Allah, awak terima kasih. Tapi saya tak dapat bubu. Awak tak dapat Tak. Okey, sekali lagi. Mesti dapat. Aduh, tak nak lah. Takut lah. Abang kak, kita cik bubu kat dia. Lepak jap. Dia ada haze seorang kan. Kita kakak-kakak. Apa kita ada? Aku tahu sebab apa. Sebab aku tak buka lagu. Kita tengoklah Abang Haze tu kuat tak dia. Haze yang kat dia tu tadi tu. Takkan tak faham dah betul.
Takkan lapang sikit Kita buka lagu. Kali 3 bagak. Kali 3 bagak. J, terima kasih J. Kita tak ada bumbu tau. Kuat lagi weh. Dia ada ball lagi ni. Dek, mana ni? Kuat lagi dia. Kali 3. Pak Abbas, terima kasih. Dia dah $5,000. Macam mana ni? Ayo. Kita kali 3. Rizman, terima kasih Rizman. Kali 3 dia tak guna Dol. Rugi dia tak guna. Macam mana alamuh buatlah dia. Adakah ni kita nak cari bumbu. Dia bukan cari bumbu ni. Okey, kali ni kalau kita kalah, kita live, kita main game boleh tak guys? Kita main game je lah. 1M kalah ni dengan dia ni. 1M kalah ni guys. Buka lagu lain dah. Buka lagu lain. Aku tahu. Sekejap aku cari lagu. Sekejap aku cari lagu. Ni lagu ni mesti kena meh. Bubu tu apa itu supporter dia. Biarlah. Kita tengah cari bubu Dol. Kan? Abang Robert. Okey guys, kita completekan sikit mari. Completekan sikit. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey. Guys, kita cari bumbu okey. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan dapat bumbu. InsyaAllah. Abang-abang kakak kita dekat kali 2. Kita cari bumbu. Adakah bumbu aku kurang besar? Kita panggil-panggil semua mari. Buka lagu ni. Sayang cili aku dong. Okey. Oh, Abang Syafiq. Oh, siapa tu lama ni Abang Syafiq ni. Orang lama dulu. Kita cek bumbu je guys. Tapi dia abang kak, kita jom kita cik bumbu jam kak. Boleh? Okey. Kuat dulu dia weh. Kuat dulu dia. Cepat weh. Hoi. Weh, kuat tu. Weh, boleh ni. Boleh ni. Titik saya. Boleh ni. Boleh ni. Boleh ni, Syah. Ramai-ramai kita. Kita cari bumbu sambil bina-bina Boleh ni? Ha. Kem terima kasih Kem. Hujan yang turun. Boleh ni. Syap, terima kasih Syap. Boleh ni. Abang dia dah habis dah. Habis dah boleh. Ni fight terus kita ni, bukan bumbu ni. Okey, abang kak kita tak sikit boleh? Mangkoleh bukan sebelah, Mangkoleh. Mangkoleh kat sebelah. Ni fight ni Uya ke Abang Robert? Okey. Abang Robert, pinjam 100 boleh Abang Robert? Ujung-ujung sikit. Abang Robert boleh tetap sikit. Bagi jauh sikit boleh? Tetap sikit, bagi jauh sikit. Kalau tak boleh kita cek orang lain lah. Boleh. Oh, dia gelak kan? Abang cakap boleh. Berada di zaman terakhir ramai nak pertama. Biar aku yang akhir untuk kau pilih yang mana. Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermain darah sehingga ada bumbu ni. Abang Ismadi dah buat. Abang Ismadi letak bumbu Abang Ismadi. Letak 30 second. Dia kuat Dol. Abang Ismadi letak 30 second. Okey Abang Ismadi. Okey, jalan ni guys. Jalan. Jalan kita. Yang derita di bawah langit gempita. Dah baca kejar Del. Dia baca kejar Del. Ku bersuara Camp Sport dirata. Adakah kita dapat bumbu tu? J, terima kasih J. Harap dia potong kita betul tak? Oh, tak potong. Alhamdulillah. Dah habis dah. Okey, kita dapat bumbu tak? Dapat bumbu. Robert Rahsia, Abang Ahmad Khalil Jamblus, AKM Motorsport. Dapat bumbu. Abang Gluf. Abang dapat 2. Abang Gluf.
Abang Gedul dapat 2. Abang Syak, Abang Rizman, jap. First, jabat. Abang saya dah dapat bubu tau. Murah rezeki kan, jaga dia elok. Assalamualaikum. Salam. Oh, kita dah dapat bubu bos. Kita dah dapat bubu bos. Invite temanmu lagi 3 ada kak? Kamu jangan ajak aku lawan kalau kamu seorang. Tak, dia kalau macam dia berani. Kau nak cabar aku? Invite lagi 2 Bang atau 3 Luis, lah. kau nak cabar aku one by one, 3 bawang putih. Invite lagi temanmu lagi 2 orang. No, kalau aku kalah ronde pertama ni, ku impact kawan aku. Ronde pertama kamu kalah, kamu invite kawanmu Kalau ronde ini aku kalah, aku nak impact kawan aku. Tapi kalau aku menang, lanjutkan sampai best of 3. Okey, boleh. 3 bawang putih. 3 orang betul Okey, boleh. Gang. Bismillahirrahmanirrahim kak. Okey. Tap screen. Nyado. Tadi abang yang dapat 2 bubu mana Okey, abang yang ID nama Groove. Abang yang nombor 2 ni, abang buka 1 bubu boleh tak bang kat kali 2 ni bang? Abang buka 1 bubu kat kali 2 bang Okey bang, abang Groove. Abang ranking nombor 2 tu. Abang, okey cantik. Abang asal buka 2 bang. Abang buka 2 bubu dulu, rugi bang. Ni apa ni? Asal siapa buka lagi tu dia tengah kuat ke apa ni? Aku baru nak lawan level 4 tadi, acap. Rugi. Abang Vita buka. Oh, abang. Abang Vita Shop Tom Yam Kung. Ya. Oi, aku dah ada orang kaya. Ini pinjaman daripada Wan Kadir. Abang FIFA. Terima kasih Abang Vita Shop. Abang-abang kakak. Apip, terima kasih. Boleh follow bang kan? Boleh follow Abang Vita Shop. Abang Syak, Abang Ikem betul. Terima kasih. Hey guys, C99. FIFA King of Tamiya. King of Dash. Dash dia bang. Doyok, kan aku dah bilang Doyok, invite temanmu Doyok 3. Jangan kau nak kecilkan aku. Kau Aku kan sedang kuat. Tapi Alhamdulillah, aku tadi tak tahu hasil kita tak kuat. Tiba-tiba ada orang kuat masuk. Abang ni ajak ni, Ninja. Terima kasih bang. Ni minta maaf bang kak. Bukan saya yang kuat, tapi ni kita kan ada 1M. Ada yuk. Penduduk di Indonesia ramai ya. Kenapa enggak sampai 1M ya? Anjir. Ada yang punya K5 kah? Adakah yang punya K5 teman-teman? Bang Aldi, makasih Bang Aldi. Ada yuk. Karena di Indonesia ada 350 juta orang. Tapi kenapa ada 200k aja ya? Kau betul-betul nak cabar aku kau ni Ryan. Oi, adalah yang melawan ini. Oi. Kalau 200k kalau di Indonesia itu kira redup ya. Aku kuat. Aku ada Vita Hobby Shop. Yang pernah kalahkan satu Indonesia bersama Zaid. Kau betul kau nak cabar aku ni. Tak, memang kau tak kuat. Kalau 200k kalau di Indonesia itu redup. Ya, redup. Redup kalian, redup. Faham? Tahu tak? Ini yang dibilang netizen, dibilang orang Indonesia ini Abang Vita Shop yang mengalahkan satu Indonesia itu.
download oren aja teman-teman. Love oren weh yang belum absen. Okey, abang-abang akak, kita kena ada keyakinan macam saya. Walaupun tak tahu kuat tak kuat, suruh dia invite 3 orang macam tadi awal-awal. Tiba-tiba kuat pula kan. Boleh lah, borak sikit. Buat sedap Abang Fita. Terima kasih Abang Fita. Okay, Abang Fita, terima kasih. Murah rezeki Abang Fita. Semoga dimurahkan rezeki. Yang mana nak dapatkan kereta-kereta Dash, korang boleh roja Abang Fita. Abang Apip, terima kasih. Guys, boleh follow Abang Apip, Abang Fita, Balat, Abang Ninja, Abang Wan, Izzuddin, Fauzat, Arwan, Groh, Miro. Terima kasih guys. Oh tak guys. Doyok. Doyok buat je lah Doyok. Buat je lah. Sudah lambat tu. Buat je. Lepas ni kalau boleh invite 10 orang. Absen love oren aja weh. 10 orang kan? Absen love oren aja weh. Doyok. Tak usah buka lagu tu lah Doyok. Tak usah buka lagu tu. Dadidai, wadidai, hero, yo. Kalah kamu Doyok. 1,000 aja Doyok ya. Malu aku di sini mukanya. Aduh, aku di Malaysia udah 1 Aku nak 1 ronde lagi, by one. Aku nak 1 ronde lagi, by one. 1 round lagi, by one. Doyok, aku kesian Doyok. Kau invite Aku nak tantang engkau, Ryan. Aku nak tantang engkau 1 round lagi, by one kita. Terima kasih. Abang Apip, Abang Lat, Abang Woi, Ninja, Ryan. Abang- Woi, Ryan. Ya. Bang Aldi, makasih banyak. Kau Dani, Bang Henry, makasih banyak. Tim Tetel Layar, makasih banyak. Aku nak tantang kau lagi. Ya, 1 kau round invite lagi. je. Kau invite 5 orang, 5 orang. By one. Kejap dulu. 5 orang. Astagfirullahalazim. By one aja dulu. Kau ni pekak ke badak? 5 orang. Kau invite 1 Indonesia, apa tak apa? Okey, Kau buat, jangan kau tolak ya. Buat punishment. 1 Indonesia mau ke invite. Nah, jangan kau tolak. Jangan kau tolak. Ini perempuan, kita nggak mau main sama perempuan, Doyok. Aku yang ngerjakan challenge kalau kalah. Nggak usah, Doyok. Kau Kamu ini tantang tadi 1 Indonesia, ini kau berdua ini buat gas dulu main. punishmentmu. Kau buat dulu. Siapa ni Bang Loyok? Gini, Kak. Dia ini lemah. Udah lemah, mau Astagfirullahaladzim. buat para perempuan. Makan, Doyok. Udah kalah, makan. Kau takut dengan kakak aku yang berdua ni? Bukan, Doyok. Kita ini Kau lelaki. takut Ya. dengan kakak aku yang berdua ni? Perempuan-perempuan gak usah masuk campur hal lelaki, Doyok. Emang kenapa kalau perempuan mau ikut campur Enggak, Ryan? Apa cakap? Apa cakap Enggak kau? best. Bagi saya enggak best. Saya mau laki-laki aja. Sebab kalau saya bisa bergaduh, saya boleh Kamu takut dengan sama Doyok ni. perempuan Kak Ryan? Kau Enggak, takut? saya... Kau takut? Kau tak ada perlawanan Enggak. kalau orang perempuan? Ayolah gas yuk. Enggak. Enggak, Kak. Saya mau sama dia. Mak. Lu jangan beda babitkan perempuan ya. Oi, kau jangan bentak dia. Kan? Wih. Abangku. juga. Aku udah diberikan green light sama abangku, gas. Ayo. Gas. Typing abangnya. Oh, gas. Spender engkau typing. Gas. 3 lawan 1 spender gas. aku udah typing, 3 gas. lawan 1. Kalau kalah, aku kerja punishment. Gas, Oke. main. Berapa punishmentnya? Terserah. 30 bawang putih. Aku bukan naik tengkoi, babi. Ini main gila. Abang Kak, saya tak yakin lah. Walaupun Abang Vita dah cakap, aku tak berani lah Abang Kak kalau 30 nanya aku 5 je. 5. Jangan buat macam tu Abang Kakak. Yang kenanya aku ni bukan naik tengkoi. Dia gak yakin sama spender dia Kau kali baru dia nggak nggak yakin sama orang baiknya sendiri. Wah. Kau ragu sama orang baik kau. Kau ragu sama orang baik kau sama spender kau. Dengar. Aku bukan ragu. Akunya bukan host yang barbar yang mau pakai banyak. Enggak. 3 je. Tak lah. 30. Terserah lah, atur lah. Itu kayak spender udah bilang gas tuh dia. Tapi Ya, kita enggak, guys, Doyok. saya Kamu bisa masih di sini kan Kakak saya. jangan kayak gitu juga Kak Rizka, Kak Lady. Ini aku yang ngerjain kalau kalah ini loh. Bisa enggak, Doyok? Invite laki aja. Aman Ada, Kak Doy, aman. ada. Babi, Gas, main. dia ni menumpang babi Jom. aku. Aku nak numpang. Berapa? 3. Tak nak. 300 aku nak. 300. Kenapa 200. sih kau zero? Aku nak tunjukkan kepada Lady dengan Rizka aku ini siapa di Malaysia. Jom. Berapa? Jom. Okey, gini. Biar adil ya. Seorang 5, kamu 5 Doyok, Lady 5, Rizka 5. Gimana? Tak ada lah. Aku bagi je lah. kerjakan. Dia orang pun dapat duit. Ryan. Dia orang pun dapat gift. Dia Mereka orang dapat jangan duit kerja juga. Ryan. Kita sama laki-laki je kerja Okey, Ryan. kalau aku 5, kamu 15. Kamu buat sama Rizka 5, Lady 5. Okey, aku 15. Engkau 5 ya? Okey, aku 5. Kan. Babi. Tunggu, Jangan sampai kenapa kalah kau Kak Lady. zero? Woi, Kak Rizka jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah Kak Rizka. 15 ini Kak Rizka, Kak Lady. Tenang.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang Kak, kalau saya kalau kita kalah pun tak apa santai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang Kak, bismillahirrahmanirrahim. Tap touchscreen kita. Tap touchscreen. Kita tak kalau perempuan tak buat pun management. Abang Kak, tap touchscreen Abang Kak. Okey, tap touchscreen dulu. Kita boleh tap. Satu bubu Abang Kak. Terima kasih Ji. Terima kasih Ji. Abang Kak, satu bubu dulu. Tadi ada abang tu ada satu bubu kan? Abang apa? Abang yang nombor 4 tu. Okey, kita dah budul. Mari. Backup belakang, backup masuk. Ha, ya warung Merget. Warung Merget. Merget warung. AKM Motorsport. AKM Motorsport. Kau kira keras. Ternyata kertas ya di sebelah ya. Doyok, lo bisa lakuin aja punishment Doyok. Doyok, lakuin aja punishment Doyok ya. Waktu belum habis. Kamu udah bergantung kepada perempuan. Ternyata perempuan itu hanya menggunakanmu. Akak-akakku, dia ini di Indonesia ada 300k, 300 juta. Tapi followernya ada 200k. Ya enggak. Gue jadi gak fokus. Redup dia. Gue fokusin ke sini kenapa guys? Gue kenapa sih? Kamu capek? Kamu capek sih kenapa? Teman-teman, Loporen dan Loporen kawan. Absen Loporen kawan. Ini triple loh guys. Ini triple teman-teman. Guys, ayo teman-teman semuanya semangat teman-teman. Oke, 54 orang tercepat weh. 54 guys, atas bawah guys. 54 guys, atas bawah guys, atas bawah guys. Kaledi Kariska. Guys, cepat-cepat. 54 orang Guys, ayo weh. isi teman-teman. Astaga, buka dulu weh. Kompak teman-teman, kompak Atas teman-teman. bawah guys. Wih, unlock dulu teman-teman. 54 wih. Guys, atas bawah guys. Kenapa sih pas dulu guys? Wih, sikit lagi weh. Aku sih mau ke zero. Okay, abang-abang kakak. Let's go everybody put your hands up right now. Nanti satu bubu dekat ujung. Everybody put your hands up right now. Satu bubu bah. Satu bubu bah. Abah. Lagu tak dengar? Oh, lagu tak dengar? Oh, lagu tak dengar? Amal le. Warung tak apa. Weh, babi, dia lah. Weh, abang kak. Abang, bismillah, Allahu Akbar, terkejut. Hei, bang. Pak, apa lagu tak dengar ni? Apa lagu tak dengar ni? Abang Izzuan, terima kasih Abang Izzuan. Dah balik. Allahu Akbar. Allah. Hati-hati. Abang Vita. Abang Vita. Abang Vita. Abang Izzuan. Mama Farouk. Hati-hati, jaga ujung. Abang Sam Didin. Oh man. Oh my god. Oh my god. Okey, abang angkat 30 second baru bubu tau. Kita tengok dulu kan. Allah, terima kasih Abang Vita, Abang Sam Didin. Abang ni, abang ni, abang apa? Abang abang Ninja, Abang Izzuan, Abang AKM Motorsport, Abang Warung Magik, Abang Muhammad Farouk, Langit Cerah F N. Follow-follownya abang kita. Hati-hati bangga. 30 second tunggu dah. Dah. Ayah. Okay. DJ Ati. Hey guys, C99. Okay. Selamat Him. Satu. Saya takut diorang main bumbu-bumbu dia. Saya, Song, Tong, Mau, Liao. Okay, dia tutup ni. Faz Isha, siapa ada Awan ni? Awan mana datang eh? Tak nampak.
Abang Amar Widan. Bila Yulale Abang Sapiti. Oh, dia kejar ke? Pelancong main macam mana ni? Benda ni bang kak. Ni mana? Apa benda dia orang main macam ni? Tak apa benda dia orang main macam ni ni? Tak ada apa benda dia orang main macam ni, babi? Weh, tak ada, kau kalah. Apa benda dia orang main macam ni bang kak? Kau cari apa ni tapi RM700,000 ni? Haji ni susah. Aku pun terkaget lagi. Aku pun kaget lagi. Sep, lu kenapa sih Sep? Sumpah Sep, lu kenapa sih mainnya Sep? gue. Sep, salah, Sep, Kan. istighfar, Sep. Sep, istighfar Sep. Lu kenapa Sep? Abang kakak, terima kasih abang kakak. Kenapa Sep? Kuat gila weh. Okey abang kak, abang Fita, abang Sam Dizi, abang abang ni abang Ninja, abang Izwan, abang Ikan Motorsport, abang Mamat, abang Warna Megit, Langit Cerah, FN. Guys, follow abang kakak kita boleh guys. Follow je abang kakak kita boleh guys. Caci maki aku sama penonton Okey dia. dah. Kerja kau. Lock Okey, oren kerja. teman. Kerja 5. Oh. Kau boleh cakap 30 bahasa aku dul. 30. Karayan semangat Karayan. Semangat Ryan. Semangat Ryan. Semangat. Kamu ngeri banget coy. Gila Kak Lady, seram Kak Lady, snipernya. Gila, emang poin. ngeri kalau sniper. Kak Lady, Kak Rizka, doyoknya poinnya seram tadi itu. Aduh. Kau Nggak apa? boleh ngejek kado ya, nggak boleh. Oh, Kita nggak boleh. satu tim, Karena sama kita kado ya, nggak one boleh. team. Padam. tak boleh. Mana Saya ada aku nge-give sendiri. Kau zero typing, mana ada aku nge-give sendiri, mana ada aku Patutnya. phone sendiri, mana ada. Hah? Gak lihat kau zero mana ada. Berapa tadi? 5 ya? Aku nggak ada nge-give sendiri guys. Enggak kan kau zero kenapa sih cuek banget kau zero. Mukanya si Ryan nengok poin Kak Lady. Sumpah, aku nggak bisa dicuekin kau zero. Saya Patut sendiri. ni, patut Kenapa lah sih tak dia namanya guys? perempuan. Kenapa sih? Muka Ryan nengok poin Kak Lady. Tanya ayah lady ya. Dingin kali guys. Macam mana Ryan? Power dia. Power. Macam mana Ryan? Ryan? Ngeri. Iya, Ryan Kenapa mau kabur. Ryan? Ryan mau kabur. Enggak kabur. Aku enggak kabur. Enggak kabur Mio. Enggak ya? Best of Pendernya ya. masih nyuruh gift nggak Kak Ryan? Apa? Pender Kak Ryan masih nyuruh gift nggak? Iya, masih nyuruh gas nggak? masih. Masih gas nggak? Masih gas atau gimana? Gimana Iya. ya? Abang, dia orang tanya ni masih gas ke apa? Abang, sama abang yang tanya. Kena anjing macam gitu. Kayak lebih baik mundur alon-alon deh. Saya mau ketawa dikit kenapa sih Teh? Tapi aku enggak apa-apa. Aku gas saja. Tapi apa kita main gini? Kalau kamu kalah yang perempuan perempuan buat bisa enggak? Tak ada. Aku tak ada. Tak ada jam tu. Doyok, kau ni bukanlah girlfriend kau doyok. Kau nak bela. Kau ni bangang enggak? Kau gift pun tak dapat doyok. Bangang lah hidup kau ni doyok. Berteman tidak harus mengharapkan seperti itu Raya. Oh, okey. Kalau kau aku tak Setelah buat. kalian yang bilang aku Aku tak buat ya. Itu Oke, buat. Hitung. Kamu teman aku. Apa aku nak buat? Dah, aku kerjalah. Jiro. Penonton kau suruh balik dulu. Penonton kau merusuh di sini numpang Iya. katanya. Penontonnya kakak Kak Ryan ini rusum bilang aku nge-gift sendiri loh, capek banget loh. Balik guys, balik. Pulang. Balik. Kerum kalian. Kerum kalian pulang. Balik. Balik deh, nggak boleh kayak gitu loh. Balik. 5 ya. Ya, kalau tadi 5. Masih nak komen gas lagi? Ayo, kalau enggak orang komen pun aku gas aja. Ke zero. Kenapa sih ke zero?
Oh, Baik enak ya? sekali Kak Zira, kenapa sih Kak Excel? Kak Excel di sini nggak? Kak Excel lihat teman. Pedas sekali babi. Pedas babi. Weh, aku dah jadi detek cengkoi apa ni? Macam mana kalau sesudah ini 10 Ryan? Aku mau main tapi aku mau nggak mau ada perempuan. Tak ada lah macam tu. Last round lah ini. Kamu invite 3 tapi aku mau lelaki aja, bisa nggak? Tak ada lah macam tu. Ini last round 1-0. Tak, betul-betul. Aku perempuan, dia orang tak boleh buat Oh, punishment. Doyok. berarti engkau sudah mengakui kau takut sama Kak Lady sama Kak Rizka? Aku takut. Aku takut. Teremnya Okey lah, lah ini dia. last round Ryan. Tak. Aku takut. Kalau main sama perempuan tak best. Aku nak main sama lelaki je. Bukan pasal dia kuat ke apa. Aku tahu dia kuat. Sebab dia orang bagi tahu dia ada eagle ke apa. Tak, dia kuat tahu. Tapi aku main aja ya. Bukan? Mana eagle? Mana eagle? Tak ada Igo ini, tak ada Igo. Kita main laki-laki aja, bisa nggak? Nggak Kita main apa-apa, laki-laki guys. aja lah, Terserah Doyo. yang taping mau kayak gimana itu hak mereka guys. Itu lumayan itu ngurangi dosanya Lady. Jadi macam mana? Ini Jadi udah. mana? Ini udah atau mau lanjut Ryan? Aku mau lanjut sama kamu tapi laki aja lah. Kita laki-laki aja. Tak enak lah tak menghargai nanti best of 3 lah. Boleh jom. Kok 3 je. Zero? 3 je. Kita dah buat 3 tadi. Kita tambah lagi 100. Nggak boleh Gas. kayak gitu Gas. loh, Kak. Nggak Okey, boleh jom. nggak boleh Jom. ngambek-ngambek loh, Kak. Kalau ngambek Saya itu kalah ngambek 100. Kamu kok. kalah Lady 50, Rizka 50, Doyok Jadi nggak 50. boleh ngambek-ngambek loh kok. Game. Kurang. Tak nak. 55 je. 55 je. Okey. Lady 5, Rizka 5, Doyok 5, saya 5. Gas. Gak mungkin kamu taping tiba-tiba pakai Gas. saya biasanya gue lu gue Yo. sekarang pakai saya. Lady, jangan bergaduh. Jangan Iya, bergaduh. iya. Itu viewers kalau kamu bergaduh kamu bisa gila. Kamu Enggak, biarin aku nggak aja. bergaduh sama Okey, viewers. kamu 5. Okey, Itu kamu kan dia 5, Rizka 5, Doyok 5. Gas. Oke. Okey. Okey. Oh, yakin betul lah dia orang Betul yakin ni. Kita kita bergantung sama Kak Lady nih. Okey, jom. Jom. Last round teman-teman. Last round. Gas. Tap layar. Kalah betul. Sebab susah kalau main perempuan susah. Sebab dia orang, kita cik yang kelakar Dul. Doyok ni dia kelakar kalau dia seorang. Kelebihan dia. Okey, tak apa bang. Kita anggap je benda ni hiburan. Okey bang Kak? Jangan santai-santai. Kalau ada kata laki-laki macam gitu je macam dah tahu kan nak bagi ke apa dia. Dia duduk ya. Jangan bagi bubu. Kita ada bubu lagi tau. Simpan. Bubu simpan. Bubu jangan keluarkan. Dul. Bubu jangan keluarkan. Kita simpan. Kita nak simpan next game boleh. Kau nampak? Dia orang macam dah tahu Dul. Sebab aku dah tahu lah. Kalau orang perempuan kalau duduk je dia dah tahu dah. So dia orang dah tahu dah ada supporter. Tu susah. Macam ni guys. Jangan keluarkan bubu. Kita simpan je. Ni sebab saya layan je. Mana tahu Sultan dia pergi kat Doyok bagi jalan lah sikit tas Doyok. Tas Doyok tak jalan tu. Tas Doyok tak jalan tu. Doyok ingat Sultan dia nak pergi kat Doyok ke apa? Alamak Doyok. Doyok, kau ingat Sultan dia nak pergi kat kau ah? Tak nak lah. Kau bilang lah Sultan dia. Yang penting aku dah menang lah. Yalah, tapi pergilah. Kalau menang kau punya tas tak jalan macam mana Doyok? Ya biar je lah. Doyok, takkan kau nak buang masa live Doyok? Aku nak numpang je menang kau ni. Woi, 58 orang teman-teman. Doyok, kau hanya pandai lah ambil hati sikit Sultan dia. Ambil hati sikit Sultan dia Doyok. Tak bawa aku. Itu namanya menjilat. Aku tak nak. 58 orang teman-teman. Tak bergerak Doyok, bergeraklah sikit. Nak kata Doyok, sekejap Lady. Udah ya. Lady, minta
Kan kamu ada ke Sultan. Jalankan poin doyok sedikit, kesian ya. Tak ada tak ada lah Doyok, aku tolongmu doyok ya. Tenang, biasanya orang-orang Lady pun juga pasti ke Kadoyo kok. Kau dengar cakap itu? Ya, aku tolong kau Tak jalan perlu diminta, pasti ada je. Nanti kau tak wede doyok. Wih, Koziro. Dah jalan lah ni, dah jalan lah. Tak berbaloi doyok. Kalau kita main dua pun baloi doyok. Terima kasih Koziro. Dah, kau lihat poin kami masing-masing? Lihat. Okay, sorry doyok. Aku tetes skrin pun boleh kejar poin kau doyok. Kenapa cuma itu? Okay, sabar doyok ya. Nanti kau invite yang lelaki saja doyok. Aku nak yang lelaki saja doyok. Kita letak satu bubu kan. Letak satu bubu kita jalan. Meninggal dia. Macam mana ni Ryan? Fajar main ego dia. Aku ada barang ni. Aku ada barang ni. Aku ada barang ni. Fajar main aku ada barang. Kau tak nak lagi nak melawan apa Ryan? Aku nak lawan dia, tapi sama perempuan aku jarang main lah yo. Tak adalah. Sudah tak tahu adalah yo. Mereka ini sudah tahu gini. Turun aja yo. Udah tahu yo. Live-nya udah 8 tahun yo, live-nya dari app sebelah lagi yo. Udah tahu kita taktik itu yo. Sakit hati dia. Aduh. Sakit hati dia. Doyok ni kelakar guys. Doyok ni sebenarnya dia kelakar. Aku suka doyok ni. Doyok, lepas tu ni dia kelakar sebenarnya. Ni apa lah Ryan lah. Santai lah. Santai. 30 Kali 5 detik 30 teman-teman ya. Yang tadi masuk lagi soalnya sebelah weh. Santai. Relax tu. Macam mana? Doyok ni kelakar. Kalau korang tahu doyok ni, kalau korang live ni dia kelakar tau doyok ni. Aku suka yang kelakar sebenarnya. Detik 30. Doyok orang KJ, tapi KJ sekarang udah Okey, kali 5 teman-teman. Gas weh kali 5 weh. Biar je bang. Mana kali 5 kita ni? Tanya, aku bagi kau Tak ada menang. yang punya kali 5 ni teman-teman. Tak payah Doyok, aku bagi kau menang. Doyok, aku bagi kau menang Doyok. Nah, itu dia Kak Lady, Kak Rizka. Aku bagi kau menang Doyok. Tak payah. Kita lawan level 4 lagi, lawan acap. Buat aku bawa kita dah panas lah mulut kita deh. Oh, dia main macam mana? Kejap weh. Okey ya, aku kalah ya. Minta maaf ya. Makasih Koziro. Abang ABF, Abang Post Mini. Tinta Abang terlayar Aziz. Lock Orange. Terima kasih. Post Mini, Fakro, Yin, Alif, Sky. Bukan Wan Kadiak. Guys, yang tap screen, guys. Follow abang-abang kakak kita ke atas. Tak ada. Memang Sultan dia orang. Sultan dia orang keras-keras dulu. Biarin aja guys, mereka. Kita menang. Sehat tapi Kak Ryan. Yang penting makan menang. bawang putih. Ya, sehat. Terus. Iya. Pulang masuk angin tuh. Ya, sehat. Ya, sehat Rizka. Aku tampar muka kakak Rizka. Wey! Enggak, beneran sehat. Kak Excel lihat Kak Zero kenapa Kak Excel tanyain Kak Excel? Dia kenapa tanyain Kak Excel, tanyain kenapa sih kok? Kamu kenapa sih kok? Oh, teman gue. Jadi, Doyok ini aku suka main sama dia. Dia kelakar. Dia sama KJ, dia kelakar. Jadi macam mana? Kau dah akui kalau Lady di Indonesia terkuat? Bukan aku Kariska yang paling kuat itu. Aduh, enggak lah. Macam mana? Okay, kuat. Kuat? Minta ampun? Entah, ampun sama Tuhan aja. Dia nggak kuat. Gak usah di-mute, gak apa-apa, start biarin aja di situ, gak apa-apa. Love Orange aja teman-teman. Tapi Biarkan aja weh. Aku tak Satu peduli Indonesia komentar-komentar itu. udah tahu Doyok paling keras di Indonesia. Asik. Mereka pikir Lady Itu paling benar, itu Kak Ryan, itu paling benar itu. Doyok paling keras. Keras Kelas cakap je. Ya. Sabar, koyak dulu kulitnya ya. Tak langsung je.
Lela, aku bukan barbar. Aku tak pakai sangat Doyo. guys. Tumben banget dia mau dia kalah, bener gak sih guys? Aku juga kaget loh. Tekan yang disematkan di bawah Kan, teman-teman. guys. Cepatlah kau nih Ryan, sampai subuh Sabar. pula kami nak nunggu kau nih. Sabar bangku, I love you bangku. Sabarlah. Sabar bangku, udah kalah ni. Akhirnya ada juga yang bisa ngenakkan si Ryan ini. Oi, 5. Kenapa cuma 2? 5. Ha. Busuk Lima, kan? Busuk je tu. Enak? Ogah, babu. Orang Sanut, siapa lagi ya? Sanut, Ah, siapa lagi? aku mau. Kalau sanggup, Abai Chan, satu lagi. Alpin. Nggak pernah menang lawan orang ini loh Kak Lady, Kak Rizka. Wih, keras banget berarti Karayan. Iya. Wow, kok zero. Hey, zero. Hai. Weh, zero. Ke zero Eh, kenapa? Zero. Ke zero. Zero, kalau kamu bagi gift pun Zero tetap pedas mulutku Zero. Aku tampar kamu dengan Zero. Zero, Oh, terima kasih. padahal kok zero udah baik loh. Padahal Asep udah baik banget loh. Malah dibilang Asep loh. Zero, Kak Zero. Wah, terima kasih Kak Zero. Nanti gak dibilang makasih sama Kak Zero. Makasih ya, yang bener dulu, yang bener dulu. Ya, aku udah bilang ke Zero, aku kan kayak gini, bawa dirinya kayak gini caraku. Aku nggak bisa cara kamu. Kak Zero, Thank you Kak Zero. Aduh, aku nggak gitu. Terima kasih ya Bang ya. Ryan. Udah Oke, sombong thank dan you sangat ya. ganteng. Oke, biarin aku sama Doyo bisa nggak? Biarin aku sama Doyo. Oke, bye-bye. Oh, tadi cerita udah habis. Bye, Kak. Jaga diri banyak. Ayo, Kak, kita Bang berdua. Doyo, thank you. Kak Lady, thank you. Kak Zero, thank you. Bang Ryan, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kita cari yang cowok lagi. Doyo, Kita kau cari jangan belah cowok. Doyo. Kau jangan belah Doyo. Doyo. Laki kau Doyo, kau imat laki-laki pun best Doyo. Imat laki-laki. Senengnya hatiku bisa ngerjain kau. Mana? Kita cari laki-laki. Kau masih nak berdendam aku nih ya? Tak, engkau tu sebab kelakar. Kau tahu tak, kalau laki-laki kita main, okey, kau tahu tak? Kalau perempuan main, kau tahu kan dia orang? Mana KKJ? KKJ mana weh? KKJ. KKJ mana? Kalau enggak Fajar Sad Boy. Fajar Sadbor tu kau boleh tak? Kau bawa je Fajar Sadbor tu. Kejap. Aku nak undang mereka dulu. Teman-teman, lop oren weh. Pedas, kau tahu tak? Tapi kau memang small ya, memang small ya. Bukan, kan kalau di sini jauh mau kejar itu 700k tadi jauh. Iya tak. Berarti tak terkejar lah ya artinya. Bisa, cuma bukan rezekiku pada hari ini. Engkau Doyo, dah sip aku tolong kau Doyo. Kau kena cakap aku terima kasih tau. Aku dah bagi tahu Abang Zoro tu bagi kau. Kalau tak, kau tak dapat tau. Zero. Kejap. Siapa dah kata undang ni? Mana? Apa? Kau undangan Sanut Iting. Dia orang takut. Dia orang tak nak. Sanut pun tak nak. Tak ada mereka takut. Sabar aku tengok. Sanut ada ke? Sanut tak ada? Ni agak melawan juga tadi ni. Main keras juga ni. Aku mau lelaki je dengan perempuan. Iya, laki-laki ni. Pin. Kenapa Bang Layak? Aduh. Alvin ini buat apa? Keras dia tu, keras. Orang biasa aja bagi aku. Ay, power sama aing hostel Weh, kelas. Akobra, lu diam Akobra. Ni siapa kena apa ni? Kena pelanggaran ni? Akobra kena pelanggaran. Berapa bedang pelanggaran belah? Kata power baik ke aing turun. Aja. Siapa kena pelanggaran ni, weh? Aing sok turun lah power baik ke aing royok kia digebuk gua aing. Wes, udah tak fallback. Power baik ayan digebot aing. Siap. Alpin. Lawan level 4 tak? Lawan level 4. Acap. Lawan acap. Budak level 4. Kau nak lawan tak? Nak lawan malah lama betul aku tunggu sampai aku tengok budak ni berbosi. Oh, tadi aku pergi test ke Indonesia. Kena hantam 700,000. Dia kena. Aku lah kena. Dia kau 700,000. Lawan dengan perempuan sana pula. Ansiau kau kena 700,000. Sumpah Lila, demi Allah Acap, kau tanya dia orang ni. Aku kena 700,000. Bukan aku yang post 700,000. Kalau aku post 700,000, takkan aku nak jumpa level 4 macam kau.
Aku ada kodam. Di ikan keli mana pula kau cari ni? Dia dah ada tattoo sekarang. Jen, aku masuk kotak kau Jen. Aku masuk kotak kau Jen Ha? Kau boleh main pilih-pilih nak masuk kotak pula dah. Kau belah lah kau. Aku masuk kotak kau Jen Hebat lah. Okey. Okey. Cuma Awan, aku tak kisah pun. Tapi kita lawan sekali je sebab aku tak suka kalau level 4 banyak-banyak kali. Kepala otak kau 2 game lah. Kali je lah. 2 game. Oh, terus game eh? 2 game. Tapi kalau sekali tu aku teruk, aku pun minta sekali je lah. Okey, Tapi kalau aku rasa aku boleh makan, aku nak 2 kali. Okey macam ni aku bagi tahu kau Kalau anda kata macam aku sejak sekarang kan aku dah 1M. Macam kau dah 1M lama betul. Aku kan baru 1M. So aku kuat lah. Betul. So macam ni macam. Okey. Kalau anda kata kita sekali je lawan sebab aku rasa kau tak tekan lawan aku ni. Dah rasa kuat sangat asal kau tak lawan menang Indonesia. Tabak tadi aku baru point 10,000 dia orang dah 180,000 dah. Minta follow aku jap. Aku nak 2M lagi sikit lagi. Kalau butuh. Kalau nak minta tolong bagi 1M malam boleh lah tolong. 2M tu lagi 1M. Aku pun tak 2M. Tapi boleh je follow je. Oh jauh Jauh. Okey, jom. Kalau buat apa jap? Nak pergi 1M pun 8 tahun nak minta 2M malam ni. Dia nombor 7 cak. Aku kira apa dia nombor berapa. Lawan je lah. Okey, terpulang engkau lah. Muka aku tak nak buat sebab aku pakai skincare. Apa dia? Muka aku tak nak pakai sebab aku pakai skincare. Selain pada muka aku okey. Kau kan tahu aku sekarang ni peniaga affiliate. Semua benda aku jual. Ya memanglah Cap. Yang aku tahu patutnya kau bukan skincare. Muka kau dah elok. Badan. Berat pun dah turun lah. Berapa lah? 82. Memanglah berat. Tapi daripada hari tu 85. Aduh. Okey macam ni. Kau bagi lah. Kau yang beria ajak. Kau yang yakin kau menang kau lah. Bagi aku ikut je. Okey. Kau ada apa kat rumah? Aku ada apa? Aku ada obat mak aku. Inhaler mak aku. Jarum insulin. Lepas tu ada minyak saraf. Obat kecil manis. Darah tinggi. Lepas tu ada obat vitamin Kau lutut. kan ambil semua ubat tu. Betul-betul kau makan. Kau Iman makan. baik tu dia. Lepas tu aku pula kena sakit saraf. Betul-betul lah. Mika oil ada? Mika ada. Tapu kat muka buat menyapak. Tapu muka. Tak lagi muka aku jadi macam hidung kau lagi lah. Betul. Ya, main-main. Make up oil sapu kat muka. Aku dah sapu kat tangan hari-hari pun aku dah risau dah lagi. Garam ada? Garam. Tak ada. Umar ni memang tak masak je. Tu tak tipu. Mau ada apa ya? Adalah nak asal air ada. Okey macam ni lah. Aku rasa telur lah. Oh kau ada telur? Telur ada. Aku beli untuk punishment. Okey telur kat mana? Kat Malay? Telur kat Kuala. Waktu makan? Waktu dadah. Boleh? Aku tengah lapar ni. Nak over biji. Okey macam ni. Aku kalau telur kita masuk kat Kuala. Siapa kalah dia kena hantar. Kau hantar kat Gerik, aku hantar kat Baling. Boleh? Boleh mari ya? Kau nak apa? Nak aku tambah cabai? Aku nak bawang dengan bawang dengan cabai. Cheese nak cheese? Cheese tak nak? Sekarang viral semua kena ada cheese. Tak nak? Lagi? Oh ya bang, semalam hantam saya bang. Betul-betul lah. Cepat apa-apa nak cepat. Ikutlah acap-acap bagi saya. Kau yang buat aku. Yelah tapi acap lah bagi. Budak level 4 kena otak benda. Aku budak level 4. Kau katakan level 1 sekarang ni. Kau lah bagi aku barulah balik ni. Aku tak ada idea. Awak pergi je lah apa-apa saya. Awesome. Okey, odol. Order kat mana? Sebelah rancak-rancak lah. Wan je lah. Odol kat tangan. Kiri kanan. Okey, kanan dulu. Kiri dulu. Kiri dulu. Okey, boleh. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebelah rancak-rancak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tadi dah kena hantam dah. Tengok orang Indonesia. Adakah ini kita kena hantam juga? Adakah kita kena juga ni? Okey guys. Abang kakak, siapa ada bubu tadi letak satu bubu dekat kali 3. Satu bubu kali 3 guys. Satu bubu kali 3 Dul. Kita ada bubu tadi kan? Satu bubu kali 3. Pakcik, palung. Satu bubu kali 3. Unfair. Terima kasih Unfair. Mijan Bas. Mana bubu kita Kita ada lagi kita bubu tau.
Karep, terima kasih Karep. Nuat, terima kasih Nuat. FS, terima kasih FS. Joshua, terima kasih Joshua. Unfly. Unfly, terima kasih Unfly. Mimpi, terima kasih. Siapa pegang bubu tadi tu? Pegang bubu dul. Abang AKM dah bagi dah. Abang ni, abang Goof dah bagi habis dah abang Goof. Apa? Bukan. Fly. Bunga api, terima kasih bunga api. Terima kasih bunga api. Lagi 90. Dah tak ada bubu. Saya rasa dekat Abang Robert Rahsia ada bubu tu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Robert 30 second Abang Robert dah. Ada 30 second. 30 second abang buka bubu kat kali 2 abang ah. Okey, mantap bang. Okey bos. Satu bos. Dia kejar dol. All in semua. All in semua guys. Let's go kita. Pakcik. Terima kasih Afzan. Terima kasih kita. Terima kasih Ban Cino, Ban Ten, Ban Lon, Ban Reban, Ban Bu, Ban Ting Selangor, Joshua. Sharp ni bos. Joshua. Pak Yo, Robert Rahsia, Bantu Tri. Terima kasih abang-abang kakak. Terima kasih abang Ban, abang Nuat, abang Joshua, abang Afzan, abang Sharp, abang Karep, abang Yui, abang Mijan, abang Fadri, abang Epul. 1 row 2 row yang terima kasih. Terima kasih. Guys, boleh follow abang Ban, abang Nuat, abang Joshua, abang Afzan, abang Sharp, Karep, Yuyes, Mijan, Fadri, Epul. 1 row 2 terima kasih. Oi, abang Ban, terima kasih abang Ban. Siapa ada bubu 30 second eh? Ladies and gentlemen, terima kasih Abang Robert Rahsia. Terima kasih. Oi, hari ni ramai kat kita. Hari ni kita dah, guys, siapa belum follow saya boleh follow saya. Saya lagi sikit dah 2M. Saya lagi sikit dah 2M bang kakak. Saya lagi sikit dah 2M. Nampak tak follower saya? Semalam saya sampai 1M. Hari ni lagi sikit dah sampai 2M. Abang Robert Rahsia, terima kasih. Abang Wiseman. Abang Wiseman. I see you over there. Bunga api, terima kasih. Lagi sikit. Bunga api selatan. Weh, siapa ada bubu Siapa ada bubu Buka je bubu. Okey, abang Gana Gani. Let's go. 2M agak. Fondai masa bubu. Afzan ni bos. 2 di abang Wiseman. Akak karamel kelapa sawit dah masuk. Akak karamel kelapa sawit. Abang Banting 2. Abang Banting pecah bu. Abang Ban dapat bubu. Abang Wiseman, abang Gana dapat bubu. 3 orang dapat bubu. Abang Nuat, Joshua, Afzal, Syak, Karek, Mijat, Abbas, Yuyes. 1 rows, 2 rows. Terima kasih guys. Boleh follow Akak Karamel atau kek kelapa sawit pun dah masuk. Alami semua abang kakak. Alahosh. Cap dah level 5. Kau turun level 5 lah Cap.
Asal aku berbanyak lah. Tangan. 55. Di follow je kakak abang kita kak. Ya tuan, saya level 5 tuan. Level 5. Ya level 5 tuan. Main game kedua. Dah Dah. Okey, tekan game kedua. Game kedua apa? Kau buat kat tangan kanan, aku tambah lagi lah. Okey, main. Kita tengah lawan budak level 5 ni. Nanti ujung-ujung saya akan bagi ceramah sikit kat Hari dia. nak buat macam mana? Dan ujung-ujung saya bagi ceramah sikit kat dia. Dulu saya kan selalu kalah macam ni. Dia bagi ceramah kat saya, ya janganlah tinggal live. Nanti kita boleh berbusing balik lah guys. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan buka lagi bubu. Santai. Aku ada lagu yang best tu mana? Okay, bạn sẽ test game đi. Khi tôi chắc anh mà không để em khi mà anh không em hãy để mình cho mấy tí vui nếu em mà chắc thì anh hãy làm gì để anh say vòng anh đang ở đây cho biết anh có thay đổi đừng lắm Tap skin ya baka. Tap skin. Luncur Pak Bu. Maka boleh tetesin Gino ko. Abang tuan muda pokat. Ada mene malam ni. 1M bos. Ada mene malam 1M bos. Alamak. Okey abang kakak. Lagi ada kali kita buka satu bubu Assalamualaikum. Saya ada lagu saya pinjam daripada sahabat saya. Kita ada bubu tau, relax. Tak ada kali. 30 second buka kali bang. Jangan lawan bang. Jangan habiskan masa point solid. Jangan 30 second baru kita lawan. Sebab dia kali 5. Kita biar dia. Mana dia? Kita biar dulu. Kita 30 second Abang kakak, mana belum follow saya? Belum follow saya abang kakak? Kita lagi sikit nak 2M. Biar dulu. Kita melihat macam mana dia pergi. Adakah dia boleh menghantar kita untuk kalah? Listening to DDJ Hall on Remix. Boleh follow akak-akak abang-abang kita ke atas. Kita ada Abang Izzuan, Abang Warung. Kenapa? Abang best tu tutup ranking weh. Check it out. Satu pukul 30 sekarang. Sama. Satu. Tak nampak lah. Abang kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan guys, kita nak kena. Abang tutup muka. Abang Bani. Abang Ban. Hati-hati. Robert Rasya. Azlan sepak takraw Malaysia. Wiseman Akak Caramel. Okay, kejap dulu. Kita thank you semua dulu boleh tak? Lepas ni kita macam buat kat dia, okay? Abang kakak saya, terima kasih Abang Robert Rasya, Abang Wiseman, Abang Joshua, Abang Ban pecah tadi ke ban mana tadi? Abang, terima kasih bang. Orang Kedah abang. Terima kasih. Abang Joshua, terima kasih. Beri follow-follownya semua kan. Abang Afzan, Abang Ninja, Abang Fazli, Abang Azal alias sepak takraw Malaysia. Killer Abang Epis, Abang Syak, Abang Gana. 1, 2, terima kasih. Tak. Oi. Cak. Buatlah sambil nak dengar lagu tak, Yap? Boleh lah, buah lagu apa-apa. Junam lagi, junam lagi, junam lagi. Siapa beli memang bodoh, memang babi. Junam lagi, junam lagi, junam lagi. Siapa beli memang bodoh, memang. Cak. Alhamdulillah. Okey, sejuk ya? Sejuk lah. Tapi ada tempat panas. Ada tempat panas tak? Ada. Tangan sejuk, lain dia panas lah. Cap. Ya. Sini Cap. Awas, terima kasih ya. Abang, semua abang-abang kakak, terima kasih. Cap. Oi. Kau ingat tak yang masa dulu kau pernah cakap dengan aku, Cap? Cakap apa? Kau cakap, Ian, kau janganlah tinggal live lama-lama. Nanti kalau kau tinggal live lama-lama, abang-abang kakak tinggalkan kita. Semua zaman aku kalah dulu kan kau. Kan? Masa aku turun level 4, level 6 pun pernah dulu. Tapi tak apalah, pelan-pelan lah, Cap. Yelah tu. Buat balik. Sekarang kau dah mula balik live dah, Cap? Dah. Tapi itulah 2 hari sekali. Jangan, 2 hari sekali. Mak macam mana? Mak dah sihat, Cap? Aku okey dah makin okey dah. Mak dah okey, insyaAllah. Aku yang dah lama cuti dia macam nak live tu dia kurang sikit lama. Tapi aku live lah ni, aku live balik. Esok tengok lah mood pula. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Semoga keluarga Acap, Mak Acap dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Semoga Allah angkat semua sakit-sakit anak-anak Acap, orang rumah Acap, semua adik-beradik Acap. Dan semoga Acap dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Cap, aku masih ingat masa aku jatuh tu duduk dulu, kau nasihatkan aku. Sekarang ni kau kena dengar aku pula, Cap. Cap, jangan lemah, Cap. Aku tahu kau struggle untuk anak bini kau, Cap. Aku tahu, Cap. Tapi sebab apa aku ingat apa kau pernah cakap kat aku, Cap. Kau pun nak tengok kawan-kawan berjaya, Cap. So aku pun nak tengok engkau. Aku pun tahu engkau boleh buat engkau balik. Kau punya diri kau boleh buat balik, Cap. Tapi kau jangan lemah semangat. Apa-apa kau je aku, Cap. Boleh. Okey, kau jaga diri, Cap. Apa-apa pun aku nak ucapkan takziah tau, 1M semalam. Oh, Alhamdulillah, Cap. Terima kasih ni pun atas sokongan daripada kawan-kawan. Aku seronok sebab aku tak live malam aku tengok sebab perjalanan diorang ni lain. Diorang baru. Baru. Kau dengan aku ni memang daripada aku lebih sikit je lah lama kan. Daripada kau baru masuk tombok pokok kelapa, pokok apa? Pisang. Pokok pisang. Aku ada daripada time tu aku tengok. Sekarang 1M. Bukan senang 1M ni. Mungkin ada setengah orang kata over lah apa. Orang tak faham nikmat dia. 1 juta tu bukan sikit tau. Bukan duit tapi pengikut. Nak dapat tu aku macam tu aku rasa dulu waktu dia paling rasa bila 998 tu macam tak sabar nak rasa 1M tu pencapaian dia. Macam aku kalau kata kan, Cap, menang TikTok Award itu dapat berapa ribu? Tak dapat duit. Dia tak dapat duit. Tapi seronok tu apa? Kepuasan. Sebab apa? Orang undi kita. Kita tahu orang nak kita menang time tu kan. Jadi tapi tak apa, Cap. Dalam kau naik dulu tak adalah pula bapak dengan mak kau marah, Cap. Tapi masa kau buat aku dulu, Cap, kau tak ingat bapak aku nak penampar aku pahit patah, Cap. Aku ingat lagi, Cap. Aku suruh kau tombok pokok pisang. Aku tak suruh kau patahkan paip bapak kau. Yelah, dah pokok pisang tu terbalik. Patahkan paip tu dah pagi-pagi aku kena penampar muka aku. Tapi kalau tak sebab benda tu tak naik je. Oh iya ke? Betul lah. Sebab benda-benda tu lah. Sama lah macam Wan. Bukan claim saya naikkan Wan lah. Tapi kalau Wan tak mandi hujan tu, tak mungkin esok tu 13,000. Betul. Dia mandi hujan tu, memang kita nampak macam membuli. Tapi benda tu kelakar kan.
Esok tu kau tengok sampai sekarang Wan kat mana satu benda yang hebat. Sama gak Ryan dulu macam tu gak. Hari-hari dia tumbuk pokok pisang. Memang dia kalah. Dia baru datang. Saya dah datang lama dah dengan Arul. Lama sikit lah, dalam 4 bulan. Dia lambat sikit kan. Dia konon-konon nak stay sana. Dah tak boleh belah, dia datang kat sini. Terima kasih Cap. Terima kasih banyak-banyak pernah bagi buka jalan untuk aku. Dan kau Cap, aku nak tengok engkau. Aku bagi kau masa seminggu, kau naik balik. Aku tak nak tengok kau macam ni. Sebab kau teruk sangat Cap. Aku tak ada mood nak live. Cap, apa yang kau ajar aku Cap dulu, ikhlas. Jangan ada target nak dapat berapa satu hari. Kau pergi je, kau hiburkan orang, insyaAllah ada rezeki kau. Yelah, aku buat macam tu. Aku tak ada pun tak siapa sekarang ni. Aku jalan je. Okay Cap, jaga diri dulu. Aku pergi dulu Cap. Pergi sekarang lah. Okay, kau decline lah aku. Aku tak boleh je Cap. Aku tak boleh lah. Aku tahu aku kalah. Tapi bila aku tengah sedih, aku tak boleh nak tekan decline lah. Kau tak ada decline? Sebab aku tak boleh lah nak halau orang daripada hidup aku. Oh, tak boleh halau Kalau orang nak pergi, dia pergi sendiri lah. Aku tak reti. Oh ya, ya Cap. Tak boleh. Tapi kau teruk sangat Cap. Aku tak sangka Cap. Kau dah tinggal berapa hari dah live Cap. Kalau nak cerita, aku cerita balik lah. Terpuluk 11 tahun lah. Kalau aku masuk ni 11 tahun dah. 10 tahun 11 tahun aku live. Bulan ni, bulan yang paling sikit aku live dalam hidup aku. Aku rasa tak sampai 15 hari aku live. Tapi aku masuk muzik lawak pun lagi sikit tu. Yang tu sebab masuk musik lawak. Tak boleh nak live. Orang kata kalau Tapi teruk kau Cap. Kau bukan macam ni. Kau kena bangun balik Cap. Kau kena bangun balik. Kau tunjuk ke siapa yang ACS Cap. Engkau bukan redup Cap. Engkau still view kau ramai Cap. Orang nak dapat view macam kau Cap susah Cap. Berapa orang ramai nak buat view Cap susah. Kau kena bangun daripada make up oil Cap. Kau kena bangun balik Cap. Hidup kita, hidup yang Allah dah bagi jalan untuk kita, kita gunakan sebaik mungkin Cap. Aku tak nak tengok orang hantam-hantam kau Cap. Aku backup kau Cap. Orang hantam kau Cap. Orang kata kau orang rumah kau Cap. Aku backup Cap. Betul-betul. Dan aku tak halal 1 sen pun yang menggunakan video kau untuk buat link affiliate dekat Trik. Betul. Jaga diri Cap. Sampai masa Cap, kita pergi ride Cap. Beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tu lah saya kena marah lu dengan Cap. Itu yang saya kena marah guys. Saya selalu tinggal live dulu. Al-Fatihah untuk guys. Ni Al-Fatihah untuk mak kawan saya baru meninggal petang tadi ni. Mak Farisha ni saya suami dia kot. Jen kot main telefon ni. Mak dia telah kembali ke rahmatullah. Dan tadi saya tak sempat sembahyang jenazah. Saya hanya sempat pergi ziarah dikebumikan. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Tak kisahlah mak kawan saya ke, mak akak-akak, abang-abang, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah syurga yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, 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 ya rabbal alamin. Okay? Alhamdulillah. Oh my god. Macam mana ni? Kita cunam lagi, cunam. Siapa dia kat GTA? Ya aku call Pak Hitam GTA sekarang. Pak Hitam GTA. Kau tengah main Tolong aku ya. Kenapa? Aku tak boleh ya. Kenapa? Aku rindu kau ya. Kau rindu aku? Ya tolonglah Tak cuba, punggung sikit, punggung. Ya. Nak punggung sikit dia. Tolong ya aku. Tak, kau tengok ni, dia ni dah lah tak kuat tau, duduk ajak aku lawan nampak? Bro, kau tengok sekarang aku nombor berapa bro? Kau tengok sekarang. Aku nak belagak Oh dia kuat. Siapa yang 1,000 bayar sana, bayar sini, kena tinggal. Menang betul. Dia nombor 5, kuat. Kau langgar dia? Aku langgar dia. Adua. Dia belum buat punishment. Panggil Adua. Tak ni, kau main game mana ni? Jom apa? Aku suruh kau beli joystick kan? Kejap.
Kau pergi dulu. Kau di link pun tak bagi kat aku. Beli stick tu kita main game FIFA tu. Link mana hidung besar. Oh rindu Wan aja. Wan tengok kau rindu. Ya. Ya dah aku bagi ruang kat bagi dulu tu. Hmm. Ya. Ya. Dia orang rindu. Cakap. Okey, dia orang tanya buat apa Wan? Abang kakak. Saya rindu abang kakak. Kita jumpa besok. Buat muka kambing. Tak nak main dah ni? Nak main tu lah. Sekarang kan? Tak kau lawan kepala besar tu. Tak nak aku terindah alhamdulillah. Lagi boleh pakai banyak. Duit abang kakak pakai dulu. Tak apa, rezeki dah alhamdulillah dah. Yen, ingat kau dah level 5 sekarang. Tak, acak level 5. Aku sekarang naik level 2. Tak adalah. Aku tak ada kejar sangat Wan. Santai ni. Yen. Jom lah. Sekarang Kau live tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tahulah. Alamak, tak boleh pula. Kejap, aku Aku TY kot. TY. TY Kalau kau TY, aku pun TY Boleh. Okay. Abang Token Cincin, terima kasih Abang Token Cincin. Sekejap, saya bukan scam. Semalam saya tak scam lah. Kejap, saya call kawan saya sekejap. Apa nama saya punya YT Ryan lah. Tapi saya punya kena membership. Saya kena membership. Semalam selepas saya berak, saya terus tidur. Itu yang saya tak live tu. Sebab kalau kat TikTok nanti, dia orang tak tepati janji dul. Dia kata nak complete, tak complete dul.